Ni arm sleeve ni yang macam saya pakai ni. Nampak tak? Kita bukan pakai arm sleeve untuk tutup aurat sahaja. Tapi kita bagi terapi untuk tangan kita, bahu kita, jari kita, orang yang ada masalah. Kan? Masalah apa? Finger trigger, masalah Parkinson, masalah kebas, semut tu biasalah kan? Seruk tangan, kalau kita tengok apa pegang handphone lama tu kan, kita rasa macam nak kejang. Saya pernah rasa. So saya pakai Alora arm sleeve ni. Dia sangat bagus. Nampak dia ada sampai ke sini. Dia ada jari macam ni kan. Rekaan dia sangat unik. Dia masuk jari macam ni, dia sampai sini. Dia sangat membantu. Kalau kita sakit bahu, lenguh tangan apa semua macam saya kata masalah tadilah. Macam saya nak memandu. Memang saya akan standby. Saya akan pakai. Saya akan pakai, kadang saya double. Saya pakai double sebab saya nak bagi dia fit. Rasa dekat saya punya bahu. Sebab kita nak memandu lama kan lenguh. Kalau kita tak pakai, saya rasa lenguh. Itu saya lah. Saya share testimoni saya. So, saya kena pakai. Saya double. Dan dia juga, dia ada bahagian kiri, bahagian kanan. Tangan ke, kaki kanan, kaki kiri, dia tak sama tau. Sebab tu dia ada, dia punya rekaan dia. Kalau left lah. Kalau right lah. So, dia tak sama tau. Kita kena tengok dekat bahagian ni. Dia ada tulis ni. Nampak tak? Right. So, kita kena pakai right. Dia memang untuk tangan kanan kita. Kalau ini left, untuk tangan kiri. So, kita kena pakai mengikut yang ada ni. Sebab tangan kita ni, dia tangan kanan banyak buat kerja kan. So, dia memerlukan segmen yang tinggi sikit. Yang ni pun sama. Dia ada left and right. Itu specialnya kita punya Alora arm sleeve kita ni. Sangat-sangat membantu.